isi kandungan ada 7. Yang pertama ialah pengenalan. Yang kedua, bentuk mobiliti sosial. Yang ketiga, isu mobiliti sosial dalam pendidikan masa kini. Yang keempat, justifikasi kesan mobiliti sosial. Yang kelima, cadangan penambahbaikan terhadap kesan-kesan yang saya kemukakan nanti. Yang keenam, rumusan, dan yang terakhir ialah rujukan. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi mobiliti sosial? Baiklah, mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan dalam struktur sosial sesuatu masyarakat, sama ada ke arah status lebih tinggi atau ke arah status yang lebih rendah. Dalam konteks pendidikan, mobiliti sosial sering dikaitkan dengan peluang seseorang untuk mengubah taraf hidup melalui pencapaian akademik dan kemahiran. Pendidikan dianggap sebagai tiket perubahan sosial kerana membuka ruang kepada individu untuk meningkatkan taraf ekonomi, pekerjaan dan status sosial. Namun begitu, tidak semua individu mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan berkualiti. Oleh itu, hubungan antara mobiliti sosial dan pendidikan perlu dilihat secara kritis dalam sesebuah kelompok masyarakat dan negara. Senang cerita yang dapat saya tafsirkan iaitu mobiliti sosial lebih fokuskan kepada hierarki dalam kehidupan masyarakat. Dia sebut mobiliti sosial, kita ingat kata kunci hierarki dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita tahu apa itu mobiliti sosial. Jadi, kenapa pentingnya pendidikan pada masa kini? Baiklah, pendidikan berfungsi membentuk sasiah, nilai, moral dan identiti nasional. Melalui pendidikan, individu diasuh dengan nilai seperti tanggungjawab, hormat dan integriti. Hal ini penting dalam melahirkan masyarakat yang harmoni serta mampu hidup dalam kepelbagaian budaya. Kementerian Pendidikan Malaysia 2020 menekankan bahawa sistem pendidikan negara berperanan membentuk insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan sosial, iaitu JERIS. Pendidikan pada masa kini menekankan kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, kolaborasi untuk menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan menuntut kecekapan, teknologi dan keupayaan adaptasi yang tinggi. Tanpa pendidikan yang relevan, individu berisiko ketinggalan dalam arus perkembangan semasa. Maksudnya tak dapat info semasa ataupun akan ketinggalan dalam kehidupan dalam zaman sekarang. Jadi dalam laporan World Economic Forum menyatakan bahawa kemahiran seperti analisis data, pemikiran, analitik dan penyelesaian masalah kompleks menjadi keperluan utama dalam pasaran kerja global. Baiklah, kita dah tahu apa itu definisi mobiliti sosial, kita dah tahu apa kepentingan pendidikan pada masa kini. Jadi kita nak tahu apa peranan pendidikan sebagai ejen perubahan sosial. Saya kemukakan 2 isi ataupun 2 poin yang penting untuk saya olah. Yang pertama ialah meningkatkan kesedaran sosial dan pemikiran kritis, dan yang kedua, mengubah struktur sosial melalui peningkatan peluang dan mobiliti. Poin yang pertama ialah pendidikan berfungsi membuka ruang kepada individu memahami isu sosial seperti kemiskinan, ketidaksamaan dan keadilan. Melalui proses pembelajaran, murid diasah untuk berfikir secara kritis, menilai maklumat serta membuat keputusan berdasarkan rasional dan nilai kemanusiaan. Keupayaan ini membolehkan mereka bertindak sebagai ejen perubahan yang mampu memperbaiki struktur sosial yang tidak seimbang. UNESCO 2021 menegaskan bahawa pendidikan memainkan peranan penting dalam bentuk kesedaran sivik dan pemikiran kritis bagi menghadapi cabaran global. Baiklah, poin saya yang kedua ialah pendidikan beri peluang kepada individu meningkatkan taraf hidup serta keluar daripada kitaran kemiskinan. Apabila akses pendidikan diperluas, lebih ramai individu dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan menyumbang kepada perubahan struktur sosial secara keseluruhan. Hal ini membawa kepada pengurangan jurang ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang lebih seimbang. Dan ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan mampu mengubah kedudukan sosial seseorang serta memacu komuniti. Jadi secara tidak langsung, 2 perkara ini sebagai peranan pentinglah dalam pendidikan untuk perubahan sosial individu.
Baiklah, mobiliti sosial ada 7 bentuk ataupun 7 jenis. Yang pertama ialah mobiliti menegak. Yang kedua, mendatang. Yang ketiga, mobiliti antara generasi. Yang keempat, mobiliti dalam generasi. Yang kelima, mobiliti struktur. Yang keenam, mobiliti ditaja. Dan yang ketujuh, mobiliti tandingan. Jadi, seperti yang saya telah nyatakan di slide, iaitu menegak itu apa? Menegak ialah pergerakan individu daripada satu lapisan sosial ke lapisan yang berbeza status, sama ada meningkat kedudukannya lebih tinggi atau menurun, dan kedudukan lebih rendah dalam hierarki masyarakat. Maksudnya sebagai contoh, kalau kita kerja, sama ada kita dapat naik pangkat ataupun turun pangkat, antara dua tu. Jadi kalau mendatang ni pula ialah perubahan kedudukan individu dalam lapisan sosial yang sama tanpa melibatkan perubahan status. Individu berpindah peranan atau pekerjaan, namun taraf sosial kekal setara. Sebagai contoh, mohon guru pindah sekolah, dia jadi guru bahasa Melayu. Jadi bila dia pindah sekolah, dia tetap jadi guru bahasa Melayu, dia tak berubah, dia tak naik jadi GPT ke atau pengetur. Itu adalah contoh mobiliti mendatang. Yang ketiga ialah antara generasi. Perubahan status sosial yang berlaku antara dua generasi dalam sesebuah keluarga. Contohnya perbandingan kedudukan sosial ibu bapa dengan anak. Sebagai contoh, ibu bapa orang kampung, anak orang bandar. Jadi berbeza status ataupun kedudukan sosial mereka. Yang ketiga, dalam generasi, perubahan kedudukan sosial yang dialami oleh individu dan tempoh hidupnya sendiri, bermula dari satu tahap ke tahap yang lain melalui usaha dan peluang yang dia perolehi. Maksudnya dia dapat peluang, dia guna sebaik mungkin. Itu adalah dalam generasi. Yang kelima, struktur. Perubahan kedudukan sosial yang berlaku akibat perubahan besar dalam struktur masyarakat seperti perkembangan ekonomi, dasar kerajaan atau kemajuan teknologi yang buka peluang baru. Maksudnya bila kita ada perkembangan baru, maksudnya revolusi industri 4.0, kita ada benda tu, secara tak langsung membuka peluang untuk orang-orang yang dah ada tingkat biasa ni naik lagi ke atas, macam tu. Dan yang keenam, ditaja, iaitu pergerakan sosial yang berlaku hasil sokongan pihak tertentu seperti kerajaan, institusi pendidikan atau organisasi yang menjadikan peluang dan bantuan kepada individu untuk meningkatkan dalam masyarakat. Sebagai contoh, macam dia orang kerajaan, dia dapat bantuan untuk tingkatkan lagi dia punya kedudukan, naik bos ke PA ke, sebagai contoh. Dan yang terakhir ialah tandingan. Pergerakan sosial yang berlaku melalui persaingan terbuka apabila individu berusaha sendiri untuk mencapai kedudukan lebih tinggi tanpa sokongan khusus daripada mana-mana pihak. Berikut ialah 7 jenis bentuk-bentuk. Baik, dalam mobiliti sosial ni ada 4 isu yang saya kemukakan. Yang pertama ialah ketidaksamaan peluang. Ketidaksamaan peluang berlaku apabila sebahagian murid mendapat akses kepada pendidikan berkualiti, manakala sebahagian lain terhad oleh kekangan ekonomi dan persekitaran. Maksudnya dekat sini, setiap keluarga mempunyai keperluan dan keinginan masing-masing. Bila sebut ketidaksamaan peluang ni, maksudnya mereka yang berkemampuan mampu untuk sara keinginan mereka. Sebagai contoh, mereka dapat pergi tuition, mereka dapat bahan rujukan yang banyak, dapat sokongan keluarga kerana mereka adalah golongan-golongan yang berkemampuan. Manakala keluarga yang sebaliknya ataupun keluarga yang tidak berkemampuan mempunyai perkara yang ataupun terbatas, sebab mereka perlu laksanakan keperluan seperti makan dan minum mereka, tempat tinggal. Mereka perlu mengutamakan keperluan mereka berbanding pendidikan akademik tersebut. Jadi, itu adalah isu yang pertama. Isu yang kedua yang saya kemukakan ialah jurang bandar dan luar bandar. Maksudnya, seperti yang kita boleh lihat, perbezaan pendidikan di antara kampung dan bandar. Maksudnya, kampung mesti akan ada jurangnya kerana mereka tidak dapat pendidikan yang sama taraf dengan pendidikan di dalam bandar. Kerana pendidikan di dalam bandar mempunyai akses yang lengkap, mempunyai guru yang ramai berbanding dengan guru di kampung. Guru tak ramai, murid tak ramai. Jadi ada beza jurang antara pendidikan dalam bandar dan luar bandar. Itu dua isu yang baiklah. Dua isu yang kedua yang saya bangkitkan adalah akses teknologi dan internet dan perbezaan latar belakang.
Okey, kenapa yang dikaitkan dengan akses teknologi dan internet ni? Bila kita patah balik semula kepada jurang bandar dan luar bandar, perbezaannya adalah di dalam bandar dapat akses internet dengan teknologi dengan baik, manakala di luar bandar mempunyai kelecehan atau mempunyai kesukaran dalam mengakses teknologi. Kerana sebagai contoh, mereka perlu panjat pokok, pergi ke sungai, redah sungai, masuk dalam hutan ataupun keluar daripada hutan dan sebagainya. Jadi kat situ akan menjadi isu-isu antara isu-isu mobiliti sosial ni dalam pendidikan. Sebab bila keluarga tu tidak berkemampuan, akan memberi kesan dalam pendidikan mereka sendiri. Okay. Jadi isu yang keempat yang saya bangkitkan ialah perbezaan latar belakang. Sekiranya keluarga itu berada di merupakan golongan yang tidak berkemampuan, ia akan menjadi kesan yang sangat besar. Sebagai contoh, keluarga yang selalu bergaduh, keluarga yang bermasalah, mak ayah cerai-berai. Jadi menjadi kesan kepada ataupun menjadi isu yang dibangkitkan, kerana pendidikan ini sangat penting dalam individu tersebut. Jadi empat isu ni adalah antara empat isu yang tertinggi ataupun empat isu yang sangat dipandang serius dalam pendidikan. Yang pertama, peluang, ketidaksamaan peluang. Maksudnya murid tidak dapat peluang yang sama. Yang kedua, jurang bandar dan luar bandar, punya perbezaan pendidikan antara bandar dan luar bandar. Yang ketiga, akses teknologi dan internet. Dan yang keempat, perbezaan latar belakang. Baik, kita teruskan kepada justifikasi kesan mobiliti sosial pendidikan masa kini. Yang pertama ialah peluang pendidikan, iaitu mobiliti sosial meningkatkan peluang pendidikan secara terbuka dan inklusif. Secara langsung ini adalah kesan positif daripada mobiliti sosial terhadap pendidikan masa kini. Jadi bila kita sebut peluang pendidikan, maksudnya kita pandang daripada side positif. Apabila mobiliti sosial berlaku, pendidikan menjadi medium utama untuk mengubah kedudukan hidup individu. Jadi bila adanya pendidikan, maka ada peluang untuk seorang itu mengubah taraf kehidupan mereka ataupun taraf kedudukan mereka dalam mobiliti sosial. Sistem pendidikan semakin terbuka, memberi ruang kepada golongan kurang berkemampuan untuk mengakses pendidikan berkualiti. Hal ini memperluas penyertaan dalam pendidikan dan mengurangkan dominasi kelompok tertentu dalam pencapaian akademik. Baiklah, itu adalah untuk peluang pendidikan. Maksudnya mereka ada peluang lah untuk perkembangkan lagi keluarga mereka, bantu keluarga mereka. Itu adalah untuk peluang pendidikan ataupun kesan yang pertama, mobiliti sosial pada pendidikan masa kini. Kajian mendapati pendidikan berperanan sebagai penghubung antara latar belakang sosial dengan peluang masa depan. Ini maksudnya pendidikan ni adalah penghubung untuk masa depan seseorang individu tu. Sekiranya mereka tidak dapat mendapat pendidikan yang baik ataupun yang cukup, sukar untuk individu tersebut untuk meningkatkan ataupun mengubah taraf kedudukan keluarga ataupun kelompok tertentu. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada motivasi murid. Motivasi murid adalah poin yang kedua dalam kesan positif, iaitu mobiliti sosial mendorong peningkatan motivasi murid untuk berjaya dalam pendidikan. Kesedaran bahawa pendidikan mampu mengubah taraf hidup menjadikan murid lebih berusaha dalam pembelajaran. Murid melihat pendidikan sebagai laluan keluar daripada kemiskinan dan meningkatkan komitmen terhadap pembelajaran. Maksudnya dekat sini, bila kita tahu ataupun bila seseorang individu tu tahu dengan pendidikan ni dapat mengubah kehidupan mereka, dapat mengubah taraf kehidupan mereka, secara tak langsung motivasi mereka meningkat. Sebab mereka ada keazam ataupun ada niat untuk ubah. Jadi bila pendidikan ni merupakan salah satu cara untuk tingkatkan taraf kehidupan, maka secara tak langsung motivasi mereka meningkat. Sebab bagi mereka dengan pendidikan ni adalah salah satu jalan untuk mengubah cara kehidupan mereka. Begitu. Menurut kajian, bahawa faktor sosioekonomi dan akses pembelajaran memberi kesan langsung terhadap tahap motivasi pelajar dalam mengikuti pembelajaran. Maksudnya
sosioekonomi dan akses pembelajaran ni dia mempengaruhi mempengaruhi tahap motivasi pelajar untuk belajar. Seterusnya, kesan positif yang terakhir ialah interaksi sosial di sekolah. Mobiliti sosial memperkukuh interaksi sosial yang bersifat inklusif dalam kalangan murid. Apabila murid dapat daripada pelbagai latar belakang sosial ditempatkan dalam satu persekitaran sekolah, mereka berpeluang berinteraksi dan memahami perbezaan budaya serta pengalaman hidup. Keadaan ini membentuk nilai seperti toleransi, empati dan kerjasama. Interaksi yang sihat membantu membina identiti sosial yang lebih terbuka serta mengurangkan stereotip antara kelompok masyarakat. Maksudnya dekat sini, bila adanya interaksi interaksi murid di sekolah secara tak langsung, perkara itu telah meningkatkan mobiliti sosial dan mengurangkan stereotip antara kelompok masyarakat, kerana mereka walaupun mereka berbeza bangsa, berbeza budaya, mereka tetap melakukan elemen 6C, iaitu komunikasi, kolaborasi, kritis, kreativiti, sebab mereka perlu elaborate ataupun mereka perlu berkomunikasi dengan cara yang betul untuk memahami sesuatu budaya ataupun kaum itu sendiri. Jadi kajian oleh Universiti Malaya 2021 mendapati bahawa, baiklah, kita masuk kepada kesan yang keempat, kesan negatif untuk yang pertama, iaitu jurang digital. Walaupun pendidikan berkembang dengan teknologi, tidak semua murid mempunyai akses kepada kemudahan digital. Jurang ini menyebabkan sebahagian murid ketinggalan dalam pembelajaran, sekaligus menghadapkan peluang mereka untuk meningkatkan status sosial. Murid luar bandar menghadapi kesukaran mengikuti kelas dalam talian kerana capaian internet yang lemah. Keadaan ini bukan sekadar menjejaskan prestasi akademik, malah mewujudkan ketidakseimbangan baru dalam sistem pendidikan. Murid yang ketinggalan dari segi teknologi berisiko terus berada dalam kelompok sosial yang sama tanpa peluang perubahan. Kajian berkaitan pembelajaran semasa pandemik menunjukkan gangguan persekitaran dan kekangan digital memberi kesan terhadap proses pembelajaran murid. Maksudnya dekat sini, bila adanya digital akan ada berlakunya kesukaran atau akan berlakunya halangan dalam pembelajaran. Salah satu contohnya, mereka tidak dapat mempunyai kemudahan akses dalam digital ni. Contoh kampung dan bandar. Kampung mesti susah untuk dapat akses internet pun susah, ini kan akses digital. Kalau kita lihat kepada bandar, AI semua telah digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi itu adalah perbezaan antara kampung dan bandar. Jadi ada jurang digital di antara bandar dan luar bandar. Seterusnya, tekanan akademik, iaitu keinginan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan menyebabkan murid berdepan tekanan untuk mencapai kecemerlangan. Harapan tinggi daripada keluarga dan masyarakat menjadikan pendidikan sebagai medan persaingan yang sengit. Bila kita sebut pasal tekanan akademik ni, kebanyakan murid mempunyai tekanan masing-masing, iaitu tekanan akademik. Mereka terlalu pressure dengan tekanan-tekanan akademik. Salah satu punca berlakunya tekanan adalah daripada orang yang kita rapat, iaitu keluarga, ibu bapa, saudara mara, kerana mereka hanya mengharap kita ataupun kita adalah harapan keluarga. Bila kita terlalu diharapkan, maka beban tu akan berada di bahu kita. Jadi berlakunya tekanan untuk kita belajar. Bila ada terlampau banyak tekanan, motivasi pelajar akan jatuh. Jadi bila motivasi pelajar akan jatuh, maka melibatkan pelbagai kemalangan yang akan berlaku. Jadi dari sini kita dapat lihat dengan punca daripada mobiliti sosial ni ataupun punca daripada hierarki masyarakat ni, kesan negatifnya adalah tekanan akademik pada masa kini, kerana murid bersangka kita kena belajar untuk dapatkan taraf kehidupan. Kalau kita tak belajar, kita tak dapat taraf kehidupan yang tinggi. Jadi itu menjadi sangat kesan yang sangat tinggi ataupun tekanan yang sangat tinggi kepada murid-murid pada zaman sekarang. Dan kesan mobiliti sosial dalam pendidikan masa kini yang terakhir ialah interaksi sosial. Sama juga macam tadi, yang tadi kita hanya olah interaksi sosial dari side positif, yang ini negatif, iaitu mobiliti sosial boleh mewujudkan jurang interaksi sosial yang membawa kepada pengasingan atau diskriminasi. Saya tak perlu ulas ayat yang saya berikan, saya tak perlu baca ayat yang saya berikan, saya hanya olah semula secara ringkas. Maksudnya
Dengan adanya mobiliti sosial ni juga berkemungkinan tinggi akan adanya pengasingan dan diskriminasi atau diskriminasi. Maksudnya kaya kawanan kaya, miskin kawanan miskin, Cina kawanan Cina, Melayu dan Melayu, India dan India. Kerana berlakunya perkara ini sebab mereka berasa ini merupakan kelompok yang lain, kelompok yang berbeza. Jadi mereka tak perlu layan seperti kelompok mereka. Jadi akan berlakunya interaksi sosial. Jadi elemen nafsi itu tidak dapat diterapkan kerana ada berlakunya pengasingan atau diskriminasi. Jadi perkara ini sangat memberi kesan dalam mobiliti sosial. Contoh, murid itu daripada kampung, mereka nak belajar di bandar, dapat menerima belajar di bandar. Bandar ni adalah orang-orang kaya. Jadi apabila orang kampung masuk bandar, jadi dirinya rasa terasing kerana mereka tidak mampu untuk ada seperti mereka lain ada. Jadi itu adalah baiklah, kita dah selesai isu dan selesai justifikasi. Sekarang ni saya akan olah cadangan penambahbaikan. Ada 4. Yang pertama, usaha memperluas akses pendidikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh bagi memastikan semua murid mendapat peluang yang adil. Penyediaan bantuan kewangan, pembinaan sekolah baharu serta penambahbaikan kemudahan pembelajaran mampu mengurangkan jurang pendidikan. Sebagai contoh, bantuan seperti beasiswa dan bantuan persekolahan membantu murid daripada keluarga kurang berkemampuan untuk terus kekal dalam sistem pendidikan. Langkah ini membuka ruang kepada perubahan status sosial melalui pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia menegaskan bahawa akses pendidikan inklusif mampu meningkatkan keadilan sosial. Itu cadangan yang pertama. Cadangan kedua ialah penggunaan teknologi perlu diperkasa secara sistematik agar semua murid mendapat manfaat yang sama. Penyediaan peranti dan capaian internet serta latihan kepada guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, pelaksanaan pembelajaran digital melalui platform dalam talian membolehkan murid mengakses bahan pembelajaran tanpa mengirim lokasi. Hal ini membantu merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar. Menurut Institut Aminuddin Baki, menyatakan bahawa integrasi teknologi meningkatkan kualiti pembelajaran dan akses pendidikan. Baiklah, cadangan yang ketiga ialah program sokongan akademik. Penting bagi membantu murid yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Pendekatan seperti kelas tambahan, bimbingan individu dan intervensi awal dapat meningkatkan pencapaian murid secara berperingkat. Sebagai contoh, program mentor-menti di sekolah membantu murid membina keyakinan serta meningkatkan kembali kefahaman terhadap subjek tertentu. Usaha ini memastikan murid tidak tercicir dalam sistem pendidikan. Universiti Melayu 2019 menunjukkan bahawa sistem sokongan akademik memberi kesan positif terhadap pencapaian murid. Dan yang terakhir, cadangan penambahbaikan ialah pendidikan perlu menekankan pembentukan nilai seperti tanggungjawab, kerjasama, disiplin serta kemahiran sosial yang relevan. Elemen ini membantu murid berfungsi dengan baik dalam masyarakat serta meningkatkan keyakinan diri. Sebagai contoh, pelibatan dalam aktiviti co-curriculum seperti uniform melatih murid dan aspek kepimpinan dan komunikasi. Jadi menurut bahagian pembangunan kurikulum Malaysia menekankan bahawa pendidikan holistik menyumbang kepada pembangunan sasiah dan keupayaan sosial murid. Sebagai kesimpulannya, secara keseluruhannya, mobiliti sosial memberi kesan yang luas terhadap pendidikan masa kini, merangkumi aspek peluang, motivasi, teknologi, tekanan serta interaksi sosial. Pendidikan berperanan sebagai pemangkin utama yang membuka ruang kepada perubahan taraf hidup, di samping membentuk murid yang berdaya saing dan berkemahiran selaras dengan elemen KPPB 6C. Namun begitu, kesan yang terhasil tidak bersifat sepenuhnya positif kerana hasil masih wujud cabaran seperti jurang digital, ketidaksamaan peluang serta tekanan akademik yang boleh menjejaskan kesejahteraan murid. Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan perlu dilaksanakan secara seimbang dan inklusif agar setiap murid mendapat manfaat yang adil. Usaha memperkukuh akses pendidikan, penggunaan teknologi serta pembinaan nilai dan kemahiran sosial menjadi kunci dalam memastikan mobiliti sosial benar-benar berfungsi sebagai alat perubahan. Oleh itu, sistem pendidikan perlu sentiasa responsif terhadap perubahan semasa bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah mampu menyesuaikan diri dan menyumbang secara bermakna kepada masyarakat.